Syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita semua. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Dewins. Baiklah, kita akan meneroka unit 1, Seni bermula di sini. Bidang menggambar, tajuk karya Gajah Menari dan menggunakan teknik capan. Berikut dipaparkan standard kandungan. Dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran mensasarkan pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan karya dengan menggunakan teknik capan. Pengertian capan. Capan ialah teknik mengecap dengan menggunakan objek yang tidak diolah, misalnya tangan, daun dan botol. Mari semua, dalam penghasilan karya Gajah Menari teknik capan, anda perlulah menyediakan alat dan bahan seperti berikut. Pertama, kertas lukisan. 2. Cat air atau warna air. 3. Palet. 4. Berus lukisan. 5. Pensel. Mari semua, seterusnya kita ikuti langkah-langkah penghasilan karya. Langkah 1. Bancu cat air atau warna air. Langkah 2. Sapu cat air pada tangan. Dan langkah 3. Cap pada kertas lukisan. Langkah-langkah penghasilan karya seterusnya. Langkah 4. Sapu warna lain pada ibu jari. Cap bagi membentuk telinga gajah. Langkah 5. Lukis mata, telinga, gading dan ekor menjadi gambar gajah. Akhir sekali, langkah 6, buat kemasan, pamerkan. Berikut merupakan hasilan karya yang telah siap. Selamat mencuba. Seterusnya, kita beralih kepada soalan-soalan kuis interaktif. Anda semua boleh menjawab kuis melalui link yang diberikan ataupun melalui paparan soalan-soalan secara manual. Ini merupakan link soalan kuis interaktif. Mari kita jawab soalan-soalan kuis interaktif secara manual pula ya. Soalan 1.
Dalam tajuk Unit 1, Seni bermula di sini. Apakah teknik yang kita gunakan untuk menghasilkan lukisan ini? Mari, ada yang tahu jawapannya? Ya, betul. Jawapannya capan. Baik, soalan 2. Apakah tajuk karya ini? Sila pilih. Anda tahu? Ya, jawapannya gajah menari. Soalan 3. Apakah rupa pada gambar di atas? Ya, soalan mudah kan? Baik, apa jawapannya? Ya, betul. Gajah. Baiklah, kita beralih ke soalan 4. Apakah teknik untuk menghasilkan karya ini? Baik, ada yang tahu jawapan? Ya, betul. Jawapannya teknik capan. Soalan 5 pula menyatakan gambar tersebut terhasil daripada capan. Apa jawapan? Ya, betul. Tapak tangan. Soalan 6. Apakah alat dan bahan utama untuk menghasilkan karya gajah menari? Baik, untuk soalan ini, anda boleh pilih lebih dari satu soalan ya. Baik, cuba fikirkan. Apa jawapannya? Ya, jawapannya cat air, berus lukisan, kertas lukisan. Soalan 7. Apakah perbezaan yang dapat kamu lihat pada kedua-dua gambar ini? Baik, ini juga soalan menghendaki anda memilih lebih dari satu jawapan. Ya, fikirkan. Ya, jawapannya perbezaan rupa, warna, kedudukan. Baik, soalan 8. Capan ialah... Ya, apa jawapan? Ya, betul. Teknik mengecap dengan menggunakan objek yang tidak diolah. Baik, sekarang kita berada di soalan 9. Berbunyi, rupa yang terdapat dalam gambar ialah... Ya, rupa apa? Betul. Jawapannya bunga. Soalan 10 dan juga merupakan soalan terakhir berbunyi, rupa yang terdapat dalam gambar ialah... Baik, apa? Ya, jawapannya daun. Tahniah yang telah mencuba menjawab. Baik. Syukur Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung video. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan thanks for watching. Jumpa lagi. Tata.